Setiap kali harga emas naik, habis viral dekat TikTok, mak-mak asyik share gambar gelang emas sampai mata ni asyik tersilau. Tapi anda tahu tak, ramai yang tersilap faham dekat situ. Mereka ingat emas perhiasan tu sama sahaja dengan emas pelaburan. Padahal beza dia boleh jadi terbesar antara dua jenis emas. Tuan-puan, hari ini ramai orang beli emas sebab mereka nak melabur. Tapi yang dia orang beli tu sebenarnya gelang, rantai, subang dan semua itu dalam bentuk 916. Masalahnya, emas jenis tu datang sekali dengan kos upah tukang dan susut nilai yang amat tinggi. Contoh, kalau anda beli rantai RM1,000, tapi bila nak jual balik, kedai cuma ambil RM850 je. Hilang terus RM150 sebabkan upah dan susut nilai. Kalau emas pelaburan pula, ni jenis 999.9 atau 24 karat. Tak ada campuran, tak ada upah tukang dan nilai dia tu bergantung sepenuhnya pada harga emas dunia. Contohnya macam dekat public gold, gold bar ataupun dinar ataupun account gap public gold. Bila harga naik RM10, nilai emas anda tu pun naik RM10. Tak ada potongan yang pelik-pelik pun. So, kesimpulan dia mudah je. Kalau anda nak nampak cantik, saya tak halang pun. Belilah barang kemas. Tapi kalau anda nak jadi bijak simpan nilai, anda perlu pilih emas pelaburan 24 karat. Kalau anda nak tahu cara buka account gap di public gold, isi je form biru tu dekat bawah. Nanti saya akan bantu anda mulakan simpanan emas di public gold.